Ni tak boleh. Head west towards Jalan Bandar 12, then turn right onto 10. Of course lah, yang jumbo tu yang paling murah. Insurans ataupun tak cover. Dia patutnya 1 bulan sewaan. Contoh dia ambil 10% daripada harga sewaan 1000. Jadi 1100. Jadi pada 1100 tu RM100 masuk duit syarikat atas pengurusan. So 100 darabkan 12 jadi 1002. Apa yang kita dapat coverkan adalah 2 kali ganda daripada 1002 tu. Jadi 2004. Dan 2004 tu apa pula yang kita boleh coverkan dari segi apa? Nak lalu jalan lori tu laju. Kosong. Yang ni nak review baju yang kita orang beli tadi. Yang pertama ni dia dapat 3 pieces macam ni. 3 pieces macam ni harga dia RM49. Dapat sweater, romper dengan apa? Seluar panjang. Kain dia jenis kain cotton, jadi memang sesuai untuk apa baby pakai. Yang ni yang pertama. Yang kedua pula dapat 2 pieces macam gini. 2 pieces macam ni sekali dengan spek batu hitam macam ni. Harga dia RM39. Nak pakai? Lepas Nak pakai ke? T-shirt ni, dua t-shirt ni, satu t-shirt ni RM15. Yang ni kalau apa, t-shirt spare lah untuk raya. Ini 15. Lepas tu dengan seluar jeans ni pula. Seluar jeans ni pula harga dia RM29 untuk satu. Kain dia kain lembut, jadi sesuai lah untuk baby pakai. Lepas tu dalam ni pula dia ada adjustable ni, nak ketat dekat pinggang dengan pinggang you. Yang terakhir stocking. Sebenarnya orang macam dia tak payah pakai stocking, tapi kalau nak keluar tu pakailah. Dia ada 5 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, RM35. Jadi total semua ni RM182 dekat Photo Kicks Melawati Mall. Ni nak agam ni, nak ambil ni. Nak ambil kamera. Dah tutup. Cut.